Saya ni dulu belajar madrasah tahfiz lah. Dan ustaz saya duduk kelas seorang ustaz tu, nama Ustaz Haji Hasbullah. Ustaz saya dia kerja bahagian sambut tetamu. Kami punya madrasah ni adalah markas tabligh, markas besar lah dekat Terengganu. Jadi bila markas besar ni, jemaah-jemaah yang datang pun jemaah-jemaah yang besar. Kan, jemaah daripada Amerika, jemaah daripada Afrika, jemaah daripada Australia, daripada Arab. Semua jemaah-jemaah yang besar-besar. Pernah satu hari saya tolong ustaz saya. Kadang-kadang dia panggil beberapa anak murid dia, tolong dia untuk bantu nak hidang makanan lah. Kan, bila sambut tetamu ni kena hidang makanan lah kat mereka, untuk hidang makanan dekat jemaah-jemaah yang datang. Dan pada masa tu saya tolong jemaah Australia datang. Jemaah Australia mai dekat madrasah kami, ada dalam 10 orang lah, tak silap saya. Kebiasaannya jemaah ni 10 orang lah, kalau tak lebih pun 11, 12 lagu tu lah. Kan, jemaah ni mai saya tolong bantu, kan, bantu hidang makanan apa. Tiba-tiba salah seorang jemaah tu dia cerita, Amir jemaah tu dia cerita, dia kata, you want to know some stories? So cakap orang putih. Tiba-tiba dia kata, nak tahu tak cerita satu cerita Kakuzari, dia panggil Kakuzari kan. Nak tahu tak Kakuzari? Ada satu Kakuzari masa kami keluar, cerita lah, dia cerita laporan Kakuzari tu macam laporan lah. Masa kami keluar dekat India juga, nak syek-syek India tu. Masa kami keluar dekat India, dekat satu tempat nama Mewat. Tempat ni nama dia Mewat. Tempat orang miskin ni. Dia keluar jemaah, keluar 3 hari. Dia keluar jemaah ni, dia akan keluar 3 hari, satu masjid tu 3 hari. Lepas tu dia akan pindah ke masjid yang lain. 3 hari juga mereka duduk, pindah masjid yang lain, 3 hari juga mereka duduk. Dan pada satu masa tu mereka duduk satu masjid tu 3 hari. Dan ada seorang orang tua yang tua sangat, umur dalam 100 lebih, tapi kuat lagi. Dia boleh jalan pakai tongkat lah, tapi dia kuat lagi. Dia cerita kat saya lah, ikut jemaah mereka, orang ni. Mereka duduk 3 hari, dia pun duduk 3 hari kat situ. Dia duduk 3 hari juga, duduk dengan mereka. Dan dia nak, bila mereka nak balik, dia nak mereka duduk lagi, duduk lama-lama sikit kat situ. Tak apalah, mereka ikutlah permintaan dia, mereka duduk lama sikit kat situ. Buang dalam 5 hari lah paling kurang kan. Kenapa dah satu hari nak dijadikan cerita, bila dia duduk bersama-sama dengan mereka ada buat satu muzakarah. Dia panggil muzakarah 6 sifat. Dalam tabligh ni dia ada muzakarah 6 sifat lah. Kan, sifat apa, hakikat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hakikat solat, khusyuk dan quduk, hakikat ilmu dan zikir. Dah ada 6 lah. Semua sekali nak cerita pun panjang. Dia pun masa tu tengah cerita tentang hakikat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan, apa maksud kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni? Dia pun tengah cerita pasal itu. Tapi tiba-tiba orang tua tadi hak depa duk muzakarah dengan depa sekali, depa duduk dalam bulatan. Orang tua tadi tiba-tiba ada sebut kalimah la ilaha illallah tu, dia sebut la ilaha illallah. Jemaah yang dengar ni bergetar hati depa ni, rasa bergegak hati ni, pengsan. Satu jemaah pengsan. Depa pengsan. Depa jadi tak sedar. Terjaga-jaga, mereka pun tak tahu berapa lama mereka pingsan. Bila mereka terjaga tu, mereka tanya balik pakcik tu, pakcik cuba ulang balik kalimah la ilaha illallah tadi. Mereka suruh ulang balik, dia pun ulang balik, la ilaha illallah. Pingsan lagi mereka, 10 orang tu pingsan. Kan, pingsan mereka. Bangun-bangun tu mereka tak larat nak pingsan. Mereka kata, pakcik tak usah ulang lah, sekejap lagi kami kiok tu lagi. Mereka kata tu lah, lagi tak boleh, bukan pingsan, kiok tu kan. Lain ni pakcik cerita macam mana pakcik boleh sebut kalimah la ilaha illallah ni menyebabkan hati kami ni rasa bergoncang. Apa pakcik tu kata?
Bila kamu sebut kalimah la ilaha illallah, tanpa satu makhluk pun ada dalam hati kamu, maka makhluk-makhluk kat dunia ni akan tunduk kepada kamu. Itu kehebatan kalimah la ilaha illallah yang kita boleh nampak. Yang ada seorang hamba Allah ni, yang Allah Ta'ala bagi ilmu tu kat dia, kita pun tak tahu martabat dia dengan Allah. Sebab dalam dunia ni kita tak tahu orang macam mana kan. Kadang-kadang kita tengok orang gila, kita tak tahu sama ada martabat dia dengan Allah macam mana. Sebab itulah kita dalam dunia ni jangan sekali-kali sangka buruk dengan siapa pun yang kita jumpa. Yang perlu kita sangka buruk dekat siapa? Dekat diri kita sendiri lah. Bila orang tanya kita, guru saya selalu pesan, bila orang tanya kita siapa orang yang paling lemah, hina, jahil dan banyak dosa, maka kita kena angkat tangan. Kata ya Allah, ya akulah orang yang paling lemah, hina, jahil dan banyak dosa. Untuk apa? Untuk diri kita, untuk islah diri kita, untuk diri kita jadi lebih baik. Jadi insya-Allah itu saja pengusian. Harap dapat kongsi, dapat share, dan tolong subscribe dan sebarkan supaya supaya benda ini menjadi manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Assalamualaikum.